dah macam betul-betul pendatang daripada luar kan. Datang berjalan kaki dengan pakai slipernya. Tengok. Aku rasa Abang Grab tu salah hantar guys. Dia hantar aku dekat perumahan ni. Tak perumahan mana. Aku nak pergi kat depan tu. Aku dah balik. Okay guys, hari ni vlog secara mengejut guys. Sebab apa? Semalam aku ada deal adik ipar aku lah. Adik ipar aku deal dengan dia untuk beli kereta lah. Kereta sebab dia memang kerja bahagian urus kereta ni lah. Alright, so semalam dia telefon kena gerak KL. Hari ini kena sign guys. So aku cepat-cepat ambil cuti dan aku ambil tiket bas ni. Aku nak gerak ke stesen bas dan pergi ke KL untuk sign lah. Dan boleh bawa kereta terus. So kereta apa yang aku nak bawa korang tengok je video ni sampai habis. Ini just first vlog aku. Aku kekok sikit. Sorry guys. So sekarang ni aku tengah rushing sebab takut ketinggalan bas. Alright, korang tunggu, korang layan je. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang beraksi. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat terminal bas TBS Terminal Bas Bersepadu Selatan. Okay, aku dah sampai. So aku nak cari Grab. Aku nak gerak ke bank lah untuk sign. Alright, kita sekarang ni aku dah order Grab. Lagi 2 minit dah sampai guys. Okay. Kau hidup melambung, gaji tak untung, kerjaku banyak bertimbung-timbung. Okay, aku dah sampai dekat CIMB. Alright, aku nak pergi sign dulu apa semua. Semoga dipermudahkan. Let's go. Okay guys, sekarang ni aku dah settle sign apa semua. Sekejap je rupanya. Ya Allah, kalau aku tahu aku ambil bas lewat sikit sampai petang ke. Sebab kereta siap petang. Sekarang pukul 12. Aku nak pergi mana dekat bandar-bandar KL. Kereta siap petang guys. Macam mana ni? Dengan botol airnya satu dah macam dah macam betul-betul pendatang daripada luar kan. Datang berjalan kaki dengan pakai slipernya. Tengok. Datang bawa botol air. Pergi sign kereta. Sekarang tak tahu nak pergi mana. Aku tempah Grab. Adik ipar aku decide disuruh pergi dekat dia punya tempat lah. Tempat dia punya itulah, tempat kerja dia. So aku naik Grab. Tunggu lagi sikit. So kita pergi tempat kerja dia lah. Sebab nak tunggu kereta petang, lambat lagi guys. So kita tunggu je lah, lepak je lah situ. Grab dah sampai. Halo. Aku rasa Abang Grab tu salah hantar guys. Dia hantar aku dekat perumahan ni. Tak perumahan mana. Aku nak pergi kat depan tu. Siapa kerja pula jalan kaki. Masya Allah. Macam-macam geng. Lapar. Kena jalan kaki tu kat depan tu. Pisang gini guys. One eternity later. Okay, sekarang ni aku dah barai geng. Daripada 7.30 pagi. Sekarang nak dekat pukul dekat pukul 5.45 dah geng. Daripada pagi. Nasib baik lah office adik ipar aku ni boleh tengok YouTube, boleh rehat-rehat apa semua. Dia macam office rumah lah. Dia sewa rumah tapi dia orang buat style office lah. Tapi not bad lah. Tunggu kereta lama guys. Sebab hari ni dah last day untuk nak masuk 2026. Hari ni 31 bulan. Memang ramai, memang diorang terkejar-kejar semua nak apa orang kata, register. Register ni memang barai. Sebaik boleh baring macam ni. Dah okey dah guys. Korang tunggu je lah. Aku dah tak sabar dah kan. Nak tengok kereta. Memang tak sabar lah. Memang. Tapi best lah. Deal dengan adik ipar aku ni memang perfect. Senang lulus. Mantap. A few moments later. Sekarang pukul 7.30 malam. 7.30 pagi aku gerak. 7.30 malam. 12 jam. 12 jam Aku dah balik.
Tapi kereta dah nak siap dah. Sebab hari ni ramai sangat geng. Itulah. Kereta dah nak siap. Kalau tunggu je lah. Aku rasa aku tak dan review kot kereta aku. Dah malam macam ni Tunggu siang lah geng. Okay, aku review. Antara kita dulu tiada berganti, biarlah begini berbayar kita. A few moments later. Selepas sekian lama menunggu, steady Mr. Boy kita. Yelah, ini dia CRV-S warna putih. Daripada pagi menunggu steady Ini dia. Ini dia orang dia. Padu. Selamat pagi, alright. So ini hari kedua. Semalam aku ambil kereta 31 hari bulan. So je tahun. So aku pergi 2025, balik 2026. Aku sampai pukul 3 pagi. Aku dekat suasana kampung sekarang ni. Dekat sini banyak, dah musim durian sekarang. So banyak pokok-pokok durian. Korang tengok belah sana, belah atas sana. So banyak durian. So aku dekat sini aku nak bagi tahu korang, inilah kereta yang aku ambil. Nampak tu kat situ. Ini dia kereta yang aku ambil. Ini kereta pak mertua aku. So ini kereta aku. Cantik guys. Alright, nampak berplastik lagi. Kita tak unboxing lagi apa semua. So ini dalaman dia. Korang boleh tengok. Memang cantik. Memang besar lah guys. Aku tak berapa reti review pasal kereta-kereta ni. So memang cantik. Memang besar. Tengok kat sini. Belakang ni pula. Tengok belakang dia. So yang aku minat dengan CRV ni sebab bonet dia guys. Bonet tu sangat-sangat besar. Kau tengok situ. Memang padu. Bonet memang betul-betul super. Memang betul-betul besar Aku minat itu je CRV ni. Memang bonet besar. Aku ada warna putih. Kan aku nak ambil warna dark grey ataupun warna maroon, tapi ada stok warna putih saja. So inilah keretanya CRV mod S punya. Alright, so tak ada masalah. Memang alhamdulillah, bukan senang nak lulus geng bukan senang nak lulus. So inilah dia CRV. Cantik, memang nice. Memang lawa bagi aku memang perfect sebab aku dah pernah bawa yang pak mertua aku punya. So inilah kereta dia. Okay, alhamdulillah rezeki anak, rezeki isteri, apa semua dapat pakai kereta sebesar ni. Senang nak bawa family guys. Aku dah ada Myvi. Myvi tu tak cukup nak bawa kereta family. So bila ada kereta macam ni, senang lah nak pergi mana-mana kan. Bonet besar, space belakang pun besar. So nice. Itu je lah. Semalam aku tak sempat review sebab penat barai. Daripada pukul 7.30 pagi aku gerak naik bas. Pukul 9 malam baru aku dapat kereta. Sebab semalam semua orang register. Satu Malaysia register sebelum 2026 lah. Semua tengah kelang kabut 31 bulan semalam. Semua nak register kereta apa semua. So jadi lambat. So terpaksa ikut turn. Terpaksa menunggu turn. Biasa sekejap je, tapi memang padu. Memang the best lah. So aku berbaloi, puas hati lah. Aku seharian semalam aku duduk dekat KL. Memang puas hati. So inilah dia hasil dia. Alright, terima kasih korang yang mana menonton. Jangan lupa subscribe. So ini adalah first aku punya video lah. Maaf kalau ada kekurangan sebab aku baru nak belajar. Okay, kita jumpa pada episod akan datang. Assalamualaikum.